kandang lembu. Kau pernah masuk kandang lembu? Setelah beberapa lama tidak membuat vlog, jadi hari ni aku rasa aku rajin nak buat vlog. Kita nak ke mana bang? Cik kedai makan. Alah lapar tadi kat kedai. Aduh. Rekod kita tak ada pula. Tapi inilah Lembah Kelang dengan jam dia, dengan hujan lagi yang tambah jam. Aduh. Petang ni baru berhenti. Ni baru nampak matahari ni. Dekat KL ni daripada pagi tadi sampai petang tadi kan. Sampai lepas Zohor macam tu kan. Hujan. Kalau tidak tadi kita nak masuk KL ni, kita kena tukar kenderaan ni. Kita kena tukar kenderaan. Kena pakai jet ski. Kita Tapi kita turun Sahara ha. Kita ikut Sungai Kelang tu, kita turun ikut, dekat, turun dekat Batam Jawa ke. Kita turun dekat Batam Jawa. Nanti kita Songsang Garus. Naik jet ski. Kalau kita kayu sendiri pakai sampah tak boleh sebab kita nak lawan arus. Betul. Kita kena naik jet ski. Jet ski. Jadi abang beli lah jet ski yang macam yang YouTube itu tu. Betul. Kasar juga jet ski ni sebenarnya ni. Ya betul. Jet ski ni permainan dia kasar lah. Kan dia main RM10,000, RM100,000 kan sebiji tu. Dia pun intensi pula. Terbakar pula tu. 8 pula tu. Bukan tu fogging tu. Fogging construction site. Kita menghala ke Gombak. Ni dekat Duke kan ni. Ini kat Duke. Dekat Duke. Kat Duke. Kita menghala ke Gombak sebab nak pergi syuting. Ada nak syuting satu podcast hari ni. Tapi dia tempat dia unik sikit. Nanti sampai Gombak ni kau tengok kita orang syuting kat mana. Dengan kita tempat ni lawa. Dan sebenarnya kita kena sampai cepat sebab kita nak kejar daylight, natural light. Sebab ada nak shoot dekat apa namanya, tempat tu dia macam banyak-banyak pokok sikit lah. Stay tune. Nanti tak lama lagi. Lama sikit lah kalau ada tempat makan. Doa ada. Pada pokok dah ni. Aduh, gastik. Apa pun kita cuba sampai dekat sana sebelum pukul 6 petang. Alright, stay tune. Okay Mi, aku nak tanya Mi. Ya. Apa guna kita bayar tol tapi jam? Cuba tengok dekat depan. Aduh. Kita kena bayar tol ni. Betul. Tapi dia bergerak je tu dikit. Kalau macam tu bukan dia sebab kita bayar tol. Okey, niat kita bayar tol ikut highway, tak jam. Habis ni apa benda ni? Itu dah ironi duduk kat Malaysia ni. Betul. Kat Kalimantan mungkin tak. Kat Kalimantan mungkin tak jam. So sahabat-sahabat daripada Kalimantan boleh komen lah kat bawah. Yang macam mana kita orang duduk Lembah Kelang ni, even bayar tol hari-hari pun tapi tetap jam. Sebenarnya jalan dia cantik lah. Ya, jalan dia cantik lah. Tapi still tak boleh elak jam. Dalam banyak-banyak benda yang kita boleh elak, tapi jam ni saya rasa adalah satu ketentuan. Betul. Kau tak gerak air tadi? Tak gerak ni. Aduh, tapi kaki depan dah kena bayar tol. Aduh. Kiri ni lagi lah. Mungkin satu jalan ikut ni ke belakang. Betul. Lepas tu semua kereta ikut sini kan. Kenapa dia tak merah? Tak merah. Tak tahu. Ke traffic light je. Tu gerak tapi slow-slow kan, sikit-sikit. Tengah-tengah jalan ni lapar pula kan. Sebelum kita orang masuk ke perkampungan yang kita nak syuting tu hari ni,
So aku rasa ini pekan terakhir sebelum masuk ke dalam lagi. Sebab dia dalam jauh kampung tau. So aku rasa ni pekan yang last lah before dalam kan. Aku tak tahu ada kedai makan ke apa kat dalam tu. So nak selamat aku rasa singgah kejap je lah, beli je lah ni kan, burger ke, alas perut ke kan. Sekejap lagi sampai dalam tak ada kedai yang apa, susah juga kan. Hai, aku tengah tunggu burger aku jap kat depan-depan ni. Flavor nak? Apa dia bang? Yang benjo tu flavor nak? Yang benjo tu tu boleh. Seasoning pun boleh. Sayur cuma tak nak Sayur nak. Yang tak nak sos dengan mayonis je. Ni aku rasa dekat area Seri Gombak. Ya kot? Ya ke bang? Seri Gombak ni Seri Gombak. Store Seri Gombak. Abang ni dia dekat Seri Gombak. Aku main teka je. Aku rasa tadi sebab aku tengok signboard kan. Seri Gombak. Aku tak pernah lagi sampai sini kan. Tu lah, lapar pula. Singgah kejap lah beli burger. Aku rasa dalam 15 minit lagi kot masuk dalam, baru jumpa tempat yang aku nak shooting hari ni kan. Alright, okay bang. Terima kasih bang. Alright, okay, jumpa lagi. Jadi bang. Okay. Ada bang, ada. Ada. Oh, kau dah ada gastik. Oi, dah gasik, sabar bang. Dah beli bang. Jangan sampai aku sembelih lembu ni. Jangan sembelih lembu orang tu, nak sembelih tu buat apa? Jom. Meneruskan perjalanan ke tempat syuting kita hari ni. Yes, jangan berapa minit lagi. Alamak, tak tahu berapa minit. Tapi dah dalam ni lah. Macam aku cakap tadi, aku tak pernah sampai sini. Betul. Kan? Abang tu cakap Seri Gombak bang tadi bang. Oh, dia kata Seri Gombak. Seri Gombak. Ini kawasan Seri Gombak. Oh, ni Seri Gombak? Oh, aku jarang sampai sini. Jangan sampai sini. Ni kat sini rupanya ni. Sober ni. Kat sini. Getop ke? Getop. Dia selalu buat konten. Abang tahu tak, diorang ni homemade sausage. Homemade sausage. Memang specialty diorang tu je. Diorang tak tahu benda lain. Power. So ada chicken sausage, meat sausage, tapi homemade buat sendiri. Selalu beef patty ada buat sendiri kan? Selalu beef patty macam alah patty yang homemade tu. Kita selalu tengok on jual burger patty homemade kan. Aktif juga ada orang ni. Aktif. Diorang selalu buat konten. Apa benda ni? Ini kena 68. Betul dalam sama Ria. Beria betul. Saya pernah ada sekali tu, diorang ada buka macam pop-up store dekat Setia Alam. Saya nak pergi sebab saya nak sangat yang sober bite, nak sangat rasa. Konten dia selalu keluar kan. Biasa diorang konten grill diorang punya sausage tu. Grill diorang punya lawak lah. Bukan. Diorang grill diorang punya sausage tu memang nampak sedap lah, nampak selera kan. Ada sekali tu diorang buka pop-up dekat Setia Alam. Sekarang tak tahu ada lagi ke tak. Okey, Setia Alam dia buka pop-up mana? Ekuaden? Bukan, dekat area bukan Ekuaden. Saya tak ingat area mana. Tapi around Setia Alam diorang buka pop-up kat situ. Wish, kalau ada lagi saya nak pergi lah. Kena check dekat IG dia. Kena check kat IG dia. Sini pun membangun juga kan dengan Zeus Coffee. Dia sekarang saya tengok dia punya landmark dia Zeus Coffee. Kat mana ada Zeus Coffee, hidup lah tempat tu. Mantap lah suara tempat. Memang mantap lah tempat tu. Niaga apa-apa pun. Aicha, kalau ada Aicha? Aicha pun sama. Dengan lagi satu apa? Mizu. Macam-macam pronounce lah. Aku tak pernah sampai kat sini. Tak pernah sampai bang. Saya pun tak tahu ni dekat ceruk mana dah kita ni. Depan ni masuk kanan. Nampak masuk kanan. Okay. Banyak kat orang Malaysia. Dah sampai dekat Berkat Farm.
Daripada pekan tadi tu Masuk dalam Lepas tu sampai Abang rasa kita dah sampai Pahang. So dia ada, alhamdulillah lah, ada natural light lagi. Boleh buat biro lagi. Tapi dalam kandang lembu tu macam gelap sikit bang Betul. So kita tengah nak set up lighting apa yang perlu untuk dibawa ke dalam kandang tu nanti. Macam tu lah cerita dia. Hopefully tak gelap sangat lah bang. Betul. Berapa nak pakai lampu tak ya? Nak pakai 2 lampu? Satu kot, try satu dulu kot. Satu. Besar kat tempat ni Beri. Kita nak beri juga kan. Saya berada di dalam kandang lembu. Kau pernah masuk kandang lembu? Jadi satu experience yang memang melembukan. Banyak baik kat sini, ada dalam 100 lebih ekor. Abang ni cakap tadi yang bawa kat belakang tengah shoot birol. Sekarang ni diorang tengah bagi makan lembu. Dia cakap lembu makan 4 kali sehari. 4 kali sehari. Lebih kurang macam manusia juga lah. Ni yang kali ni petang. Lembu ni tengah makan petang. Nanti malam pukul 9 dia akan makan lagi sekali. Makan malam diorang. Tak macam yang kambing yang tu. Yang dalam cerita orang putih. Dia kambing apa? Apa dia? Kambing apa tu? So apa tu tak apa? Kau pegang je lampu. Nanti caption kau buat lah, nak pegang lampu ke nak. Apa benda aku buat dalam kandang kambing ni? Safe kau. Aduh. Itulah cabaran kita sebagai videographer. Betul tak Mi? Hari ni kita masuk dalam kandang kambing Kambing pun kambing lah. Kambing pun kambing. Aku dengan Abang Om tengah menuruni kandang kambing. Betul, kurang juga ni. Boleh tu lah. Boleh macam ni lah. Boleh, Di sebalik tabir. Di sebalik tabir sini lah. Bukan senang tau nak syuting. Betul. Ramai orang tak nampak. Ramai orang tak nampak. Effort tu, kena ada effort tu. Boleh bang Ngam. Kau tak gerak lagi. Kau ambil gambar lagi lah. Boleh lah. Kita perlukan birol yang banyak. Biar lebih jangan kurang. Jangan kurang. Sebab biasanya kalau saya dia kurang nanti. Dia kurang jadi kotak. Dia pastinya kurang kalau podcast dia setengah jam. Ya, pastinya kurang. Banyak lagi kena shoot. Selagi ada Available light. Available light ni, natural light kat sini. Sebab nanti bila dah nak maghrib dia akan gelap kan. Ini kita syuting anak lembu pula. Terus tadi bapak dia. Tadi bapak lembu. Saudara jauh. Tu nampak kandang. Kau ingat senang ke nak shoot lembu dalam kandang ni? Kau tahu tak apa yang paling susah? Yang paling susah tu tu bila dua-dua facing sana.
Tapi klien suruh shoot pegang buntut. So kita shoot je lah. So, sebagai videographer suka depan macam Jimmy cakap ni. Kita nak tengok muka lembu tu. Kita dapatlah momen tu lembu makan rumput dia, makan dedak ke macam tu kan. Betul. Dia Tapi nak menunjukkan lembu tu besar, jadi kena angle dia lain sikit. betul. Lembu tu ke lembu dia tahulah. Ya, betul. Ini kita orang dekat kandang lain tau, bukan kandang tadi. Kandang ni aku rasa lebih kurang dalam 30 ekor, 40 ekor juga. Ni dia asingkan. Tu nampak ada anak-anak lembu. Ni bapak-bapak lembu. Yang belakang aku ni dia baka yang besar. Owner tempat ni cakap baru setahun lebih umur dia. Tapi dia punya besar aku nampak. Besar. Apa nama lembu lah? Dia lembu dia lari. Oh, besar je. Besar je. Besar. The biggest one. Ya Allah. Yo. Kenapa Kenapa dia kenapa dia gaduh, kenapa lembu tu gaduh, kenapa? Tak lompat tadi tak dapat. Ni kasi dia lompat sendiri ni. Macam mana nak suruh kasi lompat? Jom kita bergerak ke kandang seterusnya kalau ada. Rasa dah tak ada kot. Hello, bos. Hello. Besar-besar lembu kat sini. Anak lembu pun ada, bapak lembu pun ada. Apa je yang tak ada? Banyak ni belakang aku ni. Satu lagi shot je. Boleh. Boleh. Abang nak shoot lagi sikit, Birul. Last. Kandang lembu. Oi, dia bunyi. Kau tengok. Tok. Oh, besar ai. Oi, banyak gila ai. Kita tengah set up barang nak pergi ke ada satu rumah belakang ni. So dia kelengkapan untuk shoot podcast, lampu, mikrofon dengan kamera. Abang tengah keluarkan barang daripada dalam kereta. Jadilah. InsyaAllah semoga perempuan kita sentiasa dalam rahmat dan redha ilahi. Mewakili semua, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Adha, maaf lahir dan batin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And cut. Right. Right. Okay. Sabar. Okay. Satu aja dah. Tak pernah. Okay bang. Okey, cantik.